Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini merupakan projek sosial Service Responsibility SSR oleh kumpulan kami. Sasaran utama kami ialah pelajar, mahasiswa dan mahasiswi yang berada di sekitar UPSI, kampus baharu. Projek ini diberi nama Pengurusan Kewangan yang Baik. Projek ini dijalankan untuk menyedarkan masyarakat ataupun pelajar tentang kepentingan pengurusan kewangan yang baik. Objektif pengurusan wang yang pertama, supaya pelajar faham kenapa penting urus duit dengan betul. Yang kedua, nak kongsi cara mudah buat bajet tanpa stres. Yang ketiga, bagi kesedaran tentang tabiat membazir selalu kita tidak sedar. Yang keempat, galakkan simpan duit sedikit-sedikit tetapi konsisten. Yang terakhir, menolong pelajar membuat pilihan kewangan yang lebih bijak dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah, sekarang kita sudah tahu apa punca yang menyebabkan pelajar mengalami masalah kewangan di hidup. Yang pertama, tidak mempunyai rekod perbelanjaan. Yang kedua, terlalu mengikut tren dan jenama barang-barang. Punca yang seterusnya adalah keliruan terhadap kehendak, di mana kita sering keliru terhadap yang mana kita perlukan dan mana satu kehendak. Punca yang keempat adalah tekanan rakan saya, di mana kita terpengaruh untuk menjaga imej ataupun pengaruh sosial. Korang tahu tak apa kesan kehabisan wang dalam kalangan pelajar? Yang pertama, tekanan dan stres. Pelajar berasa tertekan kerana memikirkan perbelanjaan harian mereka. Kesan yang kedua, prestasi pelajar akan merosot kerana masalah kewangan akan mengganggu tumpuan pelajar. Yang ketiga, masalah pemakanan dan kesihatan. Pelajar lebih memilih makanan yang tidak berkhasiat untuk menjimatkan kos harian. Kesan yang keempat, di mana kebergantungan kepada hutang, iaitu pelajar terpaksa meminjam wang daripada rakan. Yang kelima, kehidupan sosial terjejas. Pelajar kurang menyertai aktiviti sosial kerana tidak dapat menanggung kos. Kesan yang keenam, pelajar terpaksa bekerja sambilan untuk mendapatkan wang, di mana pelajar akan kurang masa untuk belajar. Yang terakhir, keyakinan diri menurun. Pelajar mungkin berasa malu untuk bergaul dengan rakan. Tahukah anda, terdapat pelbagai cara atau langkah untuk menguruskan masalah kewangan di pelajar universiti. Antaranya ialah yang pertama, mereka boleh menyediakan bajet bulanan mereka. Jadi kita sebagai pelajar ni, kita tahulah kan kita ni tiada pendapatan. Jadi kita sebagai pelajar kena sediakan rancangan bajet bulanan kita. Contohnya kita kena bahagikan untuk perbelanjaan pengangkutan, perbelanjaan makanan, keperluan. Jadi kita sebagai pelajar ni kita kena tahu dan tidak terlalu mengikut kehendak diri kita supaya kita tidak menghadapi masalah kewangan. Kita kena menggunakan kewangan yang kita ada dengan sebaik mungkin. Rancangan bajet bulanan ni sangat pentinglah untuk kita sebagai pelajar untuk menghadapi atau mengelakkan masalah kewangan dalam diri pelajar. Menyediakan bajet ni sangat pentinglah. Pelajar universiti juga boleh mencari pendapatan sampingan seperti bekerja di kafe, bekerja sampingan dalam kampus lah atau yang berhampiran dengan kampus. Dengan itu mereka dapat pendapatan tambahan. Jadi mereka akan kuranglah menghadapi masalah kewangan ini. Jadi mencari pendapatan sampingan ini juga salah satu langkah untuk atasi masalah kewangan dalam kalangan pelajar di universiti. Seterusnya iaitu mengawal perbelanjaan kehendak. Okey, kita perlu bezakan kehendak dan keperluan. Elakkan membeli barang yang tidak perlu seperti makanan di luar kampus kerana makanan di luar kampus biasanya mahal. Membeli barangan yang mengikut trend. Kita sedia maklum, mesti kita ada kawan-kawan yang selalu mengikut trend kerana mereka mempunyai pendapatan atau datang daripada keluarga yang berada. Jadi kita tidak perlu ikut yang makanan mengikut trend ataupun barang-barangan yang ikut trend. Dan manfaatkan diskaun atau kemudahan yang berada di universiti. Contohnya, kita boleh gunakan kemudahan seperti pengangkutan di universiti. Contohnya, universiti sediakan bas untuk kita ke bilik kuliah, mana-mana tempat untuk kita beralih ke sesuatu tempat. Kita tidak perlu menggunakan kereta sewa kerana tambang untuk kereta sewa biasanya mahal dan menggunakan kos yang tinggi. Ini membolehkan kita mengelakkan berlakunya
masalah kewangan. Dan kita boleh menggunakan kad pelajar kita untuk membeli barangan-barangan keperluan untuk kita belajar, seperti kad pelajar kita boleh digunakan untuk membeli alat tulis, buku dan sebagainya. Ini dapat menjimatkan perbelanjaan kita daripada kita membeli barangan alat tulis yang mahal kerana tidak menggunakan kad pelajar kita. Tak mengalami masalah kewangan. Boleh saya tahu tak punca-punca masalah kekurangan kewangan, masalah kewangan dekat amaran ini? Perbelanjaan yang boros. So, apakah kesan bila mengalami masalah kewangan? Tak tenang sebab perlu ada duit. Buat beberapa langkah untuk kita selamatkan diri kita daripada masalah kewangan. Kedua, yang pertama adalah mesti cadangkan cara perbelanjaan kita. Macam kita kena bahagikan untuk makanan, pengangkutan, perbelanjaan harian dan lain-lain. Yang kedua, Hendak ataupun keperluan. Kita perlu mengetahui mana yang hendak, mana yang hasilnya. Ataupun kita boleh mungkin di sampingan lah, buat dana ke banyak. Lepas kamu dengar kami cara yang diterangkan kawan saya tadi, adakah kamu dapat tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah keuangan? Apa yang dijelaskan jadi kamu pernah mengalami masalah keuangan? Ada individu Salah satu contoh punca yang kamu pernah alami apa? boros ada makanan lups. Pernah mengalami kesan sesuatu daripada tidak dapat mengurus keuangan? Contohnya saya susah nak bagikan yang sepatutnya saya beli, and then saya gunakan duit yang saya gunakan pada benda yang saya tak sepatutnya beli. Jadi bila saya dah habiskan duit pada tempat yang saya tak sepatutnya, so bila saya perlukan duit tu, saya dah tak ada duit dah. Hari ini kami sebenarnya datang untuk bagi tahu kamu cara mengurus keuangan dengan Kalau menguruskan kewangan di universiti, pertama, abang-abang boleh tahu apa perbelanjaan rendah. Abang-abang datang untuk membeli barangan yang tidak perlu seperti makanan di luar. Dan makanan di luar kan mahal. So abang-abang boleh beli makanan di Kuala Singapura ni yang harga yang patut. Bukan kemudahan seperti tak pelajar tu boleh guna diskaun dekat Zoom, dan kemudahan yang dapat di universiti seperti pengangkutan, apa-apa boleh jimatkan belajar pengangkutan. Adakah kamu faham cara mengurus keuangan dengan betul? Dia kena bijak berbelanja. Beli dekat tempat yang sepatutnya. Ya, betul. Beli di college yang murah sedikit makanan. Betul. Apa je punca yang korang sering hadapi untuk dari segi kewangan? Selalu keren lah. Tanya, apakah kesan yang akak-akak hadapi ketika mengalami masalah kewangan? Nak teruskan kehidupan. Okay, untuk pengetahuan korang semua, antara kesan lain apabila pelajar ni mengalami masalah kewangan ialah stres. Jadi bila kita stres ni, kita akan jadi tidak tumpu lah dalam pelajaran tu. Daripada punca dan kesan tadi kan, apakah langkah yang akak semua ambil untuk mengatasi masalah ni? Tak jumpa lagi. Okey, kami ada penyelesaian. Okay, silakan bang. Okey, yang pertama, akak-akak perlu kawal perbelanjaan kehendak. Okey, akak-akak perlu bezakan kehendak dengan keperluan. Okey. Elakkan membeli barangan luar, seperti makanan di luar kampus kan mahal berbanding dalam kampus. Dan yang kedua, manfaatkan diskaun akak punya kad pelajar. Akak boleh membeli minuman Zeus kan. Boleh guna kad pelajar untuk mendapatkan diskaun. Okey, yang kedua, akak boleh jimatkan dari segi pengangkutan. Akak boleh guna bas yang disediakan di college untuk jimatkan kewangan akak. Apa yang akak dapat faham tentang penyampaian yang kami berikan tadi tentang pengurusan kewangan ni? Kena lepas untuk jimatkan tu ya. Bijak mengurus keuangan. Bijak mengurus kewangan lagi. Kewangan tu penting lah untuk
kehidupan seharian. Lagi-lagi kita ni tengah student, tak ada income yang lagi. So, jimat tu sangat perlulah di sisi kami semua lah. Oke, soalan terakhir hari ini berapa? Minit. Oke, terima kasih sudah meluangkan masa bersama kami mendengar cara mengurus keuangan dengan baik. Semoga kamu dapat ilmu untuk mengurus keuangan dengan baik. Oke, terima kasih. Bye bye.